Okey, naik motor berdua tapi bila sembang tak dengar. Nak buat macam mana? Video kali ni Abang Rin nak kongsikan tentang satu alat communication apabila kita berada di atas motor. So hari ni kita nak unboxing satu alat komunikasi yang baru berdarat, iaitu T-Nicer T2 Plus. Always with you, sentiasa dengan kita. Okay, ini adalah dia punya hardwire key dia. Ini speaker untuk kiri dan kanan. Ok, so connection dia nanti macam ni. Ok, so ni speaker untuk kiri kanan. So ni connection dia. Dan ini dia punya mic. Ok, nombor 2 cabut. Ada option, sama ada kita nak pakai double sided ataupun clip. Macam ni lah clip dia. Okay. 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 So ini adalah gam dia untuk letak dekat helmet. Okay, ngam. Okay, sekarang kita dah pasang dua gam ni. So nanti kita nak test kat sini lah. So proses dia nak masukkan dekat celah wire. Ni dah. Okay, speaker sampai sini. Okay, stage yang terakhir ialah masukkan clip. Okey. Tampal di sini. Sudah adjust lah. Kita letak sini. Okey, connection Bluetooth dengan handphone. So kita start on kan kita punya device. Untuk pairingkan device dengan handphone kita, kita perlu tekan button ni lama-lama sampai dia berkelip merah biru. Lebih kurang 4 atau 5 second. So ini adalah proses untuk pairing device dengan handphone lah. Sekarang kita dah test lagu. Kita dengar ini lagu untuk masuk Siam ni. Okay, untuk adjust dia punya sound kita boleh ni. Ni makin slow. So ni makin kuat lah. Okay, dengar. Okay. Gedeng.